Hukum kegravitian Newton. Apa dia? F sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Okey, F ni apa? F ni adalah daya graviti. So F adalah daya graviti. G ni apa? G ni bukannya graviti G adalah kegravitian. Dia berbeza. Kalau G kecil 9.81. Kalau G besar, ingat dalam fizik huruf besar dan huruf kecil membawa maksud yang berlainan. So kalau G besar ada satu fixed number iaitu 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Ini awak wajib hafal. Okey? Wajib hafal. M apa dia? M1 jasad satu, jasad ataupun objek yang pertama. M2 adalah jasad ataupun objek yang kedua. And then yang ketiga R. R ni adalah jarak antara dua pusat. So R dalam unit apa? R adalah dalam unit meter. Yang ini dalam unit apa? Ini dalam unit kilogram. F dalam unit apa? F dalam unit Newton. Selalunya huruf G ni memang dia dah bagi dalam SI unit. So tak ada masalah lah. Okay, so berdasarkan daripada sini, kita tahu adalah F berkadar langsung. Berkadar terus dengan jasad. Maksudnya apa? Kalau daya bertambah, maksudnya jisim dia pun akan bertambah. Yang kedua, F berkadar songsang. Dengan siapa? Dengan R. Okay, maksudnya apa? Kalau F bertambah, R akan berkurang.